Ni tarawih surau masjid kita berapa 20. 20 40 buat lagi cukup lah 20. Hak 8 ni budak-budak Kalau 40 nak buat 8 pergi duduk soh budak-budak. Dia main duduk kacau soh depan. Lagi 40 habis 8 nak bangkit payah. Dia main duduk klaim bilang nak buat. Duduk dia ringan apa bibi aku 20 dah aku 8 dah ni duduk soh dekat belakang tiang duduk dengan budak-budak. Kira habis keluar. Dia 20 pula jangan duduk tengok. Ini panggil pok 20. Habis 8 walhamdulillahirabbil alamin. Boleh tengok. Pepok 8 nak bangkit pun tak tenang. Tak payah duduk tengok. Biar dia kopi. Janji dia mah. Kalau dulu terawih tak penuh. Tahun ni kita pergi penuh belum. Tiap-tiap malam nak terawih. Tiap-tiap malam nak terawih. Mudah belum? Tiap-tiap malam lah. Tapi masalah satu lah tuan-tuan. Nak beli tiap pun ni duk main. Saya kadang-kadang ceramah meletih kok. Nak hantam pokok ni duk main masjid. Dia kata tak hantam dia nak hantar main masjid. Dia kata nak hantam siapa hak duk hantam dia duk main. Terawih muka ni. Dia tak belum. Dia betul-betul nak ceramah ni kita kena piduk kat pok tak mau main. Try kali buat. Bawa tu syarikat tu pergi cek dia bah. Betul saya pergi. Apa buat tak mau main. Duduk kot dangau ni, duduk kot dangau ni. Jom kita pergi kali. Ni main apa aku nak syarah kat abang sikit. Ni nak abang ni kat dong terawih main. Kau ni. Ni dah besar ni. Besar dekat duduk dengar dalam live duduk dalam ni. Main dah terawih. Pelik sangat lah. Ramadan ni kalau tak terawih. Masjid pun hampa tak pergi pelik sangat kot. Ada. Saya baru ni jumpa dengan satu orang. Dia ni bahagian penguat kuasa Jabatan Agama satu negeri. Bismillahirrahmanirrahim. Dia kata kat saya, Ustaz kalau pergi ceramah tu tekan sikit orang tak main Jumaat. Saya kata apa siapa? Selepas Covid ni dia kata peningkatan orang tak main Jumaat ni lebih daripada sebelum Covid. Sebab 2 tahun tak main Jumaat. Dia rasa tenang tau. Dia rasa tenang. Tak tahulah di belah Qaryah Padang Nyok ni. Dia nak sama ke kurang ke apa? Ada. Kesan Covid tu tuan-tuan ni. Yang masjid bertutup. Tak main. Kita heran tak tuan-tuan orang tak nak main masjid. Heran tu. Nak nikah baru dia main. Dia main nak dia nak nikah. Dia tengok ada orang ada cucu kolak. Assalamualaikum untuk imam. Dia kata kutuk siap. Saya ni cerita betul ni. Bukan saya nak bohong ni. Tahun ni saya tak bohong ni. Ni cerita ni. Ni cerita betul. Bukan saya nak bohong. Tahun ni saya tak bohong ni. Ada satu orang dia nak menikah. Dia main jumpa saya. Di kampung saya. Dia main jumpa saya. Dia baru pindah duit situ. Dia main jumpa saya. Ustaz, saya ni anak saya nak menikah. Saya ingatkan dia nak panggil kenuri. Saya kata berapa hari bulan. Dia pun kata duk cadang-cadang lagu ni. Saya kata insya-Allah. Buat kenduri di rumah lah. Buat kenduri di rumah. Okey insya-Allah. InsyaAllah sampai. Dia kata yang tu satu lah nak panggil. Yang keduanya itulah nak buat urusan tu macam mana tu Ustaz? Nak isi borang tu. Oh saya kata yang tu kena jumpa tu imam. Tu saya main jumpa ustaz. Saya bukan tu imam. Saya kata saya bukan tu imam. Tapi ustaz duk mengajar. Mengajar lain, tu imam lain. Oh, kena jumpa tu imam. Kena jumpa tu imam. Rumah tu imam tak mana tu Ustaz? Saya kata tak payah duduk rumah dia lah, pergi masjid. Pergi masjid, saya kata, pergi masjid. Pergi masjid, jumpa dia. Tak apa, dia pun kata, terima kasih Ustaz. Malam tu dia main-main maghrib kat surau saya. Dia main-main maghrib kat surau saya. Surau saya besar. Saya pun jumpa Datuk Imam. Tu lah main. Yang mana Datuk Imam tu? Saya kata ni surau. Saya kata yang ni surau. Tuan-tuan, tak ketahuan hak mana surau, hak mana masjid.
Nah kali saya kata tak apa lah, Jumaat ni kita pi. Jumaat ni pi, jumpa saya kat masjid. Jumpa saya kat masjid. Dia tak tahu. Saya kata Jumaat ni, tunggu saya dekat kepala jalan nak masuk rumah saya tu, tunggu tentu kita pi sekali. Jumaat tak nak pi. Pi jumpa arwah tu imam kami. Jumpa arwah tu imam kami, dia bersyarah dulu. Dia duduk kata, ni Ustaz Noh. Dia kata kat saya, Ustaz Noh, dia duduk candek kawan tu. Nikah dengan mampui, baru nak main masjid. Arwah tu imam kami. Dia nak nikah dengan dia nak mampui, baru dia nak main masjid. Saya kata padan. Ada orang begitu tuan-tuan. Dia nak nikah, baru dia main cari tu imam. Pak dia mati, baru dia main cari tu imam. Dia nak mati, baru dia main cari tu imam. Sudah, jom. Hak mana tak nak pergi masjid, curi kesempatan Ramadan ni terawih, main masjid. Ni saya nak pesan, dua amalan jangan duk tinggal dalam bulan Ramadan ni Pak Long. Dalam banyak-banyak amalan, tolong buat tahun ni Pak Long. Yang pertama Pak Long, Nabi kata wadda'awat mustajabah. Bulan Ramadan ni bulan Allah Ta'ala mustajabkan doa. Sepanjang masa dalam bulan Ramadan ni mustajabnya doa. Tetapi dalam sepanjang tu ada waktu-waktu yang paling kalau nak doa. Jangan tinggal waktu tu. Yang selalu kita alpa waktu mana? Sebelum berbuka puasa. Banyak orang tinggal waktu tu. Sedangkan waktu tu mustajab doa. Ni saya nak pesan. Bukan bang baru nak doa. Sebelum bang. Dia rumah 10 minit lagi nak buka puasa, panggil semua. Maklum-maklum pun sudah dah duk beridang-beridang apa. Nak beridang-beridang awal maklum. Ni waktu mustajab doa tu nak beridang dia tak? Kalut 10 minit main duduk. Tengok waktu masuk 7.25. Jangan duk risau. Ramadan tak nak awal. 6.59. Itu bukan Ramadan tu. 7 minit. Cuma dia kena bulan Ramadan tak menyingkui. Ni Ramadan 7.32. Paling awal pun 7.27. Contoh ni saya tak akan lagi. Kita biasa pada waktu maghrib bulan Ramadan duduk dalam kepala. Berapa internet tekan tabik. Ini mungkin apa ni? Ini 7.31 Ustaz. Oh. Esok sama tak 7.31 Ustaz. Lusa sama Ustaz, dia 7 hari. Hari ke-8 baru 7.30. Oh. Minggu ujung 7.28 lah. Oh. Apa dia nak? Standard Ustaz biasa lah. Benda-benda ni kita kena buat kepala. Ibadat. Lepas ayat tanya dia, Din, maghrib ke apa dia? 8 suku lah. Lepas ayat 8 suku. 10 minit lagi nak buka waktu berbuka. Nak masuk waktu berbuka 10 minit lagi. Panggil semua anak bini mari duduk. Apa tanya tu macam apa? Apa tak telefon tepi. Mai kita. Kalau reti zikir-zikir ya azim, ya azim, ya azim. Mau reti zikir. Anta ilahi. Mau tak reti. Istighfar pun tak apa waktu tu. Astaghfirullahalazim. لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. Baca doa. Ni ada buka puasa di masjid surau ni. Tu yang khalifah doa tu habaq dia. Doa awal. Ni dah bang baru nak doa. Dah bang tu baru nak doa. Rata pula nak pergi. Hak kita datang. Buah kurma 3 biji, ayak sirat segelas, mayang dulu. Hak dia celah tu nak teriak. Tok bila Allahu Akbar, Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam. Kata pasang dah kata ni. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Diingatkan Allah melaka sunnah.
Allahumma ighfir lana dhunubana. Ya Allah, ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kami ni banyak, ya Allah. Kata dia, celah ni dia nak teriak pula dah. Kita boleh teriak belum? Kita lapar. Ingat ke habis tu nak Allah melakukan. Ya Allah, selamatkanlah saudara mara kami seaqidah dengan kami di Palestin, ya Allah. Dia kata dia pergi Palestin tak dah. Saya antara sebab saya tak ubah nak buka usaha kat masjid tu macam nak pergi tampak tau. Pang dia balik duduk penanyok lah. Selamatkanlah saudara mara kami di Syria, ya Allah. Di Lubnan, ya Allah, dia pergi. Hak Tok Bilal tu, hayya alal falah. Dia harap tak balik lagi ke mana nak habis dah. Kadang-kadang Tok Bilal tu keluar pergi sambung doa pula di luar. Dia pergi kata, dia pergi Syria, dia pergi Lubnan, dia pergi kata. Ya Allah, selamatkanlah saudara mara kami di selatan Thailand. Nah, kita kata lega, dia duduk kat border dah. Kita kata dia duduk kat border dah. Dia duduk kat border dah. Ingatkan border dia nak cok masuk balik dah. Dia pergi Yaman pula dah tuan-tuan. Lah habaq kat kawan hadut doa tu. Habaq kat dia. Mak hang nak pergi jauh-jauh hampir awal. Kira habis main asak dah, hampir duduk tangkap hampir dulu. Sekali kami main hanya nak pergi jauh-jauh dah, ambil kot dalam kolam merahnya. Hang nak pergi Syria, hang nak pergi Palestin, hampir dulu. Ni kadang-kadang Pak Long, ni yang kata kena fakir ni. Nak doa ni waktu mana? Sebelum berbuka, waktu yang mustajab. Hajat kita banyak dah Pak Long. Saya nak tanya Pak Long, hajat Pak Long banyak tak? Hajat, banyak tak hajat? Ha? Banyak. Sakit nak sihat, bukan nak tambah sakit. Sakit nak sihat. Susah hati nak tenang. Lemah perut nak lapang. Macam kita kot belah ni tak ada susah hati, lemah perut. Kalau orang luar pada Kedah ni dia susah hati. Saya tak tahu lah Ustaz, susah hati. Tak tenang, tak. Kedah dia tak apa susah hati, lemah perut. Akulah lemah perut lah. Betul tak Pak? Beza. Sebab tu duduk Kedah mau duduk susah hati. Tu bukan Kedah betul. Lemah perut. Lemah perut lah. Aku tengok hampa ni pun lemah perut sungguh. Awak abah perut jadi ikut mana? Tak tenang. Perut tak tenang makan. Hati tak tenang. Jom Pak Long lah. Jaga ni Pak Long. Sebelum berbuka, tolong doa. Perbetul anak-anak. Perbetul bini kita. Perbetul suami kita. Jom. Buat apa bang? Jom kita berdoa sebelum berbuka. Yang ni saya tengok banyak orang tak manfaat. Saya tengok banyak orang tak ada manfaat. Lama ada buka puasa kat hotel tu. Oh, waktu tu ramai nak bawa ambil makanan. Dia tengok ada 98 menu, 112 menu, semua dia nak kena apa. Tengok kambing bakar dia ambil, kambing bakar. Kambing golek pun dia balas. Hak bakar pun dia balas, golek pun dia balas. Kurma kambing pun balas. Mai susun atas meja duk beratok, hang nak makan banyak mana? Hang nak makan banyak mana? Cuba abang tak belum. Yang duk beratok sampai tak doa ni, hang nak makan banyak mana? Hang duk biak waktu tu. Tambah macam Pak Long, mutabak kena 2 hari, mengenyang lah. Betul tak Pak Long? Allah Ta'ala buat tu kena dah Pak Long? Kena. Waktu muda 4 biji pun tak apa. Mai berumur lagu Pak Long Allah 2 hari mengenyang lah. Ya banyak makan apa? Pak Long lari banyak makan apa Pak Long? Umur Pak Long banyak makan apa? Banyak makan ubat. Susul ubat kat tepi pinggan tu sama banyak dengan nasi dalam pinggan. Kena 2 hari makan ubat. Yang ni sebelum makan. Hak ni tengah makan. Hak ni lepas makan. Nah, 3 jenis. Hak ni pula apa? Hak ni mangkit tidur. Hak ni mangkit tidur nak makan. Hak ni tengah tidur nak makan. Hak ni sebelum tidur nak makan. 3 jenis. Atok-atok ubat dengan biji nasi tu sama banyak. Biji ubat dengan biji nasi tu sama banyak. Yang kedua Pak Long, jangan duk tinggal dalam bulan Ramadan yang pertama doa. Yang kedua, jangan duk tinggal dalam bulan Ramadan ni Pak Long, saya nak pesan. Yang kedua Pak Long, jangan tinggal jamu orang berbuka.
Kalau boleh ni, tiap-tiap hari kena buat ni. Yang saya kat abang ni benda tiap-tiap hari kena buat ni. Saya pergi taman apa, saya duk cerita kisah ni. Orang kata ulang-ulang mampir-pergi lah. Cerita ni menginsafkan saya, menyedarkan saya. Apa dia Ustaz? Kisah seorang bekas pegawai daerah di Kedah ni, bekas KCS. Dia jumpa saya tahun 2022. Selepas Covid 2 tahun tak boleh buat buka puasa apa dulu ni. 2020 bodoh duduk di rumah. Apa pun tak buat tahun tu, Covid. 5 tahun dah noh, pejam celik selat ni. Asal macam tahun lepas orang kena Covid. Yang kedua 2021 tarawih boleh di Zura Masjid. Tak boleh buat buka puasa dengan murid. Ingat tak tuan tu? Buka puasa tak boleh di masjid. Murid tak boleh. Habis mayang nyembang kat bawah tu tak apa. Makan tak boleh, Covid man. Undang-undang bodoh apa tu? Undang-undang bodoh lah. Banyak negara duk petikai dah undang-undang bodoh tu. SOP Covid tu. Banyak negara dah ni. Lalu saya naik kapal terbang time Covid tu. Pergi airport Kepala Batam. Dia pangkah kursi sampai tak boleh duduk. Bila kita duduk, guard mai. Ustaz, tahun ni tak boleh duduk, saya penjarakan. Okey. Dari kita pun. Masalah kita jagalah, nak jaga penjarakan, elakkan Covid Ustaz Ya. Okey, terima kasih kita kerjasama Ustaz Jaga Covid jaga. Okey. Berdiri ni Pak Long. Gagah tak tarik mengkarung. Tunggu kapal terbang. Naik atas kapal terbang. Haram tak ada pangkah. Semua duduk. Tak ada penjarakan. Saya naik hangat. Saya panggil pramugari. Saya kata, macam mana ni? Tak ada penjarakan dalam kapal terbang ni. Tak ada penjarakan pun. Dia kata, itulah, boleh duduk, semua boleh duduk. Saya kata, yang bawah tu pangkah, sampai tak boleh duduk. Hak sini pula duduk, sampai tak boleh berdiri. Sepatutnya kena pangkah hak diri lah, ataupun tak ada sini tu. Dia kata, tak apa, sini tak apa. Saya kata, apa? Bawah yang Covid, atas tak ada Covid. Dia kata, atas tak ada sebab Covid tak beli tiket. Covid tak beli tiket. Tahun 2022, kita buka puasa di masjid. Mai dekat saya seorang bekas KCS, pegawai takbir kerajaan. Ni pegawai daerah apa ni. Dia ni pencen DO. Dia mai kat pejabat saya. Dia tanya, Ustaz, sekolah Ustaz ada buat majlis berbuka puasa apa? Saya kata, tiap-tiap hari. Tiap-tiap hari ada. Okey. Sehari berapa? Saya pun habang ada sehari banyak ni. Dia buat keluar duit, dia kata ni Ustaz untuk seminggu. Ada tak Ustaz dia buat macam majlis buka puasa mega apa? Saya kata ada. Yang tu nuzulul Quran. Sehari dalam kita buat untuk buka puasa dalam 300-400 orang. Ustaz, tahun ni saya sponsor. Ustaz bagi tahu tarikh, saya hantar catering buat semua. Alhamdulillah. Dia kata saya tahun ni saya nak buat bagi lebih ke Ustaz. 2 tahun kau tak boleh buat. Saya Ustaz, memang saya tak nak buka puasa di rumah. Saya tak nak buka puasa di rumah. Dia kata Ustaz, dari dulu lagi 2 tahun ni saya buka puasa di rumah. Dia buat masjid ni seminggu. Bila dia buat seminggu di masjid ni, seminggu tu dia memang buka puasa di masjid tu. Bawa bini dia, anak cucu dia, dia seronok lagi tu. Tahun ni Ustaz, saya dah buat dah semua. Okey, Alhamdulillah. Jadi saya kaman Pak Long dia atok-atok 2 hari sebelum puasa dia meninggal dunia. Yang ni, kisah ni menjadi motivasi kepada saya. 2 hari sebelum masuk Ramadan, dia meninggal. Dia dan tak masuk bulan puasa? Tak dan. Dia dan tak puasa? Tak dan. Sebab apa? Sebab dia meninggal kan? Tapi dia boleh raih tak pahala Ramadan Pak Long. Tu saya nak habaq kat Pak Long. Pak Long balik sekali, tak tangan atas dahi masa nak lena, angkat sikit bagi ada area. Pak Long fikir. Pak Long agak-agak, Pak Long dan tak dan. Cek balik.
Ni bukan nak gempak, kalau kita gempak lah. Tapi mata saya duk tengok ni cara ada 3 orang tak ada puasa tu ni, 3 orang tak ramai. Kriteria dia ada tak? Dia ada, kalau saya bagi hint tu boleh tahu kot. Saya bagi hint tengok siapa dia letak. 3 orang tu. Gambaran yang pertama, dia tak pegang kitab. Hak geng ada kitab lega lah. Agak-agak dan tak balong. Kita ni dan tak agak-agak. Saya pun dah fikir aku ni dan tak dan tak puasa tu ni. Kena buat balong. Mau tak dan, buat cara tak dan. Mau dan, buat cara dan. Tak dan, sempat. Sempat, tak sempat. Tak dan, tak sempat. Dan, sempat. Tak dan. Ni betul-betul tak dan nak nikah. Tak sadar. Ni bahasa Kedah. Dan. Tak dan. La tu. Kan? Sini panggil la tu lah. Dia hantar la tu lah. La tu. Kalau bahasa Kuala Nerang utara ni la tu. Macam kod dia panggil suddenly. La tu. Dan kita nak masuk Ramadan ni. Mau tak dan, hang buat cara tak dan. Mau dan, hang buat cara dan.